Dah ada kereta lah member aku sekarang. What's up, my man? Berapa lama dah kau pakai Azia? Lama dah 6 tahun dah aku pakai Azia ni. 6 tahun Ada problem tak? Ya, biasalah kita dah tua kan. Biar aku teka. Masalah paling utama sekali mesti absorber kau kan? Ya, betul. Goyang sikit. Aku goyang sikit ni. Teruk macam bot. Ya Allah. So bila kau plan nak tukar absorber ni? Aku memang nak tukar terus dah ni. Try pun lalu bonggol krek bunyi. Aku nak ambil shock absorber Cashuke lah. Sebab dia guna teknologi gas bertekanan tinggi. So, dia serap hentakan dengan lebih baik tau. Cornering pun lebih stabil sebab Cashuke buat grip tayar kita lebih kuat. Tak adalah seram sangat bila selekor jalan licin. Azia aku ringan. Satu lagi, aku perasan lately minyak aku ni laju je habis. Padahal keluar dekat-dekat je. So, bagi aku, paling best Cashuke ni, dia membuatkan minyak lebih jimat tau. Dia kawal hentakan kita. So, tayar tak cepat haus. Enjin pun tak kerja keras sangat. So, lebih selesa, lebih stabil, lebih selamat bila guna Cashuke.